Diorang tak perlukan dunia, dunia perlukan diorang. So tu beza dia. Bukan nak cakap lah, tapi kita yang perlukan. Ini soalan yang paling popular. Kalau kat TikTok kita tu memang selalu orang tanya. Jepun dan China pun tak pakai bahasa Inggeris. Tapi boleh je maju. Jadi kenapa kita di Malaysia kena belajar English? Soalan panas. Okay. Benda ni selalu orang persoalkan. Kenapa orang Malaysia kena pandai bahasa Inggeris ataupun kena boleh cakap bahasa Inggeris. Sedangkan orang di Jepun dan di China, di Korea, diorang boleh maju tanpa bahasa Inggeris. Tanpa penggunaan bahasa Inggeris. Okay. So firstly, Jepun dengan China ni, diorang memang negara pengeluar. Diorang keluarkan benda, supplykan benda. So, diorang tak perlukan dunia. Dunia perlukan diorang. So, tu beza dia. So, bila kita tengok pada Malaysia, bukan nak cakap lah, tapi kita yang perlukan orang lain. Kita perlukan China, kita perlukan negara barat, tapi bukan sebaliknya. Nombor dua, walaupun diorang ni negara pengeluar, walaupun diorang inventors, diorang scientists and ada expertise in many things kan. Tapi, having said that, diorang masih anggap bahasa Inggeris tu penting. Diorang tak pandang lekeh kepada bahasa Inggeris. So, kalau kat China contohnya, dalam tempat kerja lah, if you know English, lagi senang you nak dipromote. Lagi senang diorang nak get promoted sebab diorang ni sebagai supplier, diorang pun kena deal dengan orang negara luar kan. So, one of it, yes, of course, orang luar boleh belajar bahasa Cina ataupun belajar bahasa Jepun. But then, if you as a Japanese or Chinese reti bahasa Inggeris, diorang boleh gunakan you as an asset for the company untuk cakap dengan foreigners. So, penting juga English untuk diorang lah. Lagi satu, kalau kat Jepun dan juga di Korea sebenarnya, diorang ada satu visa, special visa untuk English teachers. So, maknanya diorang welcome anyone who can go to their country and teach English. Tapi yang ni diorang pentingkan native English country punya cikgu-cikgu English lah kan. But the fact that diorang buat satu visa khas untuk English teachers menunjukkan betapa diorang sangat pentingkan bahasa Inggeris sebenarnya. No such thing as diorang tak perlukan pun, no. Because yes, diorang sangat maju, tapi even though diorang maju, tapi diorang recognize that English tu bahasa dunia, bahasa yang penting. Are you struggling to speak English? Join our free class today. Click the link in bio to learn more.